Wassalamualaikum ala Rasulullah. Alhamdulillah di 17 Ramadan pada hari ini Nuzul Quran 1446 Hijrah. Ustaz Halim mengumumkan tulisan suci Al-Quran Karim bermula dengan surah Al-Fatihah pada petang ini, dan insya-Allah akan menyiapkannya dalam tempoh 1 tahun. Al-Quran Karim ini sebenarnya mengambil berkat 17 Ramadan Nuzul Quran ya. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Bulan Ramadan kita nak membesarkan Al-Quran, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak tadabbur, nak membaca, nak menghayati isi kandungan Al-Quran Karim. Dan sekaligus kita memudahkan, especially ialah kita memudahkan tulisan Al-Quran ini menggunakan campuran air Zam-Zam yang pertama di dunia. Dia ditulis sendiri oleh Salim dan akan disiapkan sepenuhnya 6,666 ayat itu, insya-Allah sepanjang setahun, mungkin lebih awal kita doakan insya-Allah. Ini untuk memulakan majlis ringkas kita pada pagi ini, maaf pada petang ini, kita baca doa ya. Doa kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapat Al-Quran ini ya. Tak orang yang berpuasa tidak lupa Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW Al-Quran diturunkan. Yunazzilul Al-Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-Quran adalah syifa, ubat untuk orang-orang mukmin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما عرفت وزيد ما عرفت ومنع ما علمت. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا متقبلا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت السلام ومنك السلام. Ya Allah, Engkau semua diselamatkan kami ya Allah. Dengan kemuliaan Al-Quran Al-Karim ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah. Selamatkan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Selamatkanlah bumi bertuah Malaysia ini ya Allah dari kemurkaan-Mu ya Allah. Kemurkaan-Mu di dunia dan kemurkaan-Mu di akhirat ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salli ala sayyidina محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. Ya Allah yang maha segala-galanya, yang maha sempurna sifat-Mu ya Allah. Wahai Allah, Tuhan kami, Tuhan yang mencipta seluruh alam. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Pujaan-Mu ya Allah, segala apa yang ada di bumi dan segala apa yang ada di langit ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau bersaksikan kami ya Allah, Engkau bersaksikan hamba-Mu ya Allah, Ustaz Halim ya Allah, memulakan penulisan ayat suci-Mu ya Allah, Al-Quran Karim ya Allah, kalamullah, memulakan dengan suratul Fatihah sebagai pembukaan ya Allah, menulis, menyiapkan sebuah naskah Al-Quran ya Allah untuk Malaysia, untuk rakyat Malaysia ya Allah, dengan keberkatan Al-Quranul Karim, dengan keberkatan kemuliaan Ramadan ya Allah. Engkau bantulah kami ya Allah, umat Nabi Muhammad SAW ya Allah, keselamatan, kebahagiaan, keharmonian, kemakmuran negara Malaysia ya Allah. Ya Allah, Tuhan bantulah kami ya Allah, untuk kami menjadi hamba sehamba-hamba daripada-Mu ya Allah. Hamba-Mu yang sering, hamba-Mu yang selalu, hamba-Mu yang tadabbur dengan Al-Quran ya Allah. Hamba-Mu yang tidak boleh dipisahkan dengan Al-Quran, kalamullah, kalam suci-Mu ya Allah. Bantulah kami ya Allah, untuk kami terus ikatkan hati kami ya Allah, diri kami dengan Al-Quran ya Allah. Tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang lain ya Allah. Tetaplah kami membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran sepenuhnya ya Allah. Zahiriah dan batiniah kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, yang mujibas sa'ilin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Innallaha alimun bizatis sudur. Sesungguhnya ya Allah, Engkau Maha mendengar segala apa yang ada dalam hati kami ya Allah. Wa fawwidu amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, serahkan urusan kepada-Mu ya Allah. Sesungguhnya Engkau berkuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Engkau berkuasa ke atas tiap-tiap sesuatu ya Allah. Ya Allah, hari ini hamba-Mu ya Allah,
dengan besar hati ya Allah, nak mengagungkan, nak mengangkat ayat suci-Mu ya Allah yang sangat agung, yang Engkau sangat cintakan hamba-Mu ya Allah, dengan Engkau mengutuskan Nabi Muhammad SAW dan sekaligus mengutuskan, mewahyukan ayat suci Al-Quran ya Allah yang berjumlah 6,666 ayat ini kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau sayangi ya Allah. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemurah dan Maha Penyayang ya Allah. Dan Engkau Maha Sempurna ya Allah sifat-Mu, zat-Mu dan af'al-Mu ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Sempurna sifat-Mu, zat-Mu dan af'al-Mu ya Allah. Asmaul Husna sifat-Mu ya Allah. Engkau jayakanlah urusan ini ya Allah. Menyiapkan ayat suci Al-Quranul Karim dimulai daripada surah Al-Fatihah, kulit Al-Quranul Karim naskahnya ya Allah, dimulai dengan surah Al-Fatihah ya Allah, dan surah-surah berikutnya ya Allah, sehinggalah 6,666 ayat ya Allah, mengambil barakah ya Allah, nuzul Al-Quran ya Allah. Itulah yang kami lakukan pada hari ini ya Allah. Mudah-mudahan mendapat rahmat-Mu. Kami mengharapkan rahmat-Mu, 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 keampunan-Mu, keampunan-Mu, keampunan-Mu ya Allah. Dan kemuncaknya kami mengharapkan keredaan-Mu ya Allah. Keredaan-Mu, keredaan-Mu fid dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana wa a'malana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya amanal khalqi aminna mimma naqaf. Allahumma ya amanal khalqi sallimna mimma naqaf. Allahumma ya amanal khalqi inna mimma naqaf. Ya Allah ya Fattah ya Razzaq ya muhawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsani hal. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah Engkau bersaksi ya Allah. Rasul-rasul, para kekasih-Mu, para malaikat ya Allah sedang menyaksikan, terutamanya malaikat rakib dan atid lebih-lebih menyaksikan apa yang kami lakukan pada hari ini ya Allah. Ya Allah balasilah, kurniakanlah, anugerahkanlah rasa mahabbatul Quran ya Allah pada diri kami istiqamah ya Allah sepanjang Ramadan dan seterusnya ya Allah. Buat mudah-mudahan Ramadan kali ini ya Allah lebih baik daripada Ramadan sebelumnya ya Allah. Mudah-mudahan Al-Quran ya Allah yang kami nak hayati ya Allah, nak khatam ya Allah, nak besarkan ya Allah. Mudah-mudahan Allah berkati ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وادخل الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا سلام. اللهم ربنا تقبل منا دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.